Raya korban kampung Melayu lah. Mesti ada orang tahu. So untuk surau kampung Melayu raya pertama. Sebanyak 10 ekor di dalam kawasan surau dan 8 ekor di kawasan luar surau. Geng-geng makcik perempuan yang main nak potong daging. So kawasan ni memang kita bagi geng-geng makcik-makcik potong. So sebelah sini akan jadi geng-geng tulang. Yang ni pula geng potong daging untuk lelaki. Mai bawa pisau. Surau kampung Melayu semayang raya pukul 8. 8.30 ke apa 9 tu lepas semayang apa mai. Mula-mula Izuk Kak Cik Yah nak bagi tahu lepas semayang raya pakat-pakat lama gotong royong potong daging. So hujung ni kawasan timbang. Dia raya ni nak timbang apa semua, nak pecah pada 7 panggu. So hampa akan ambil daging hampa pun dekat sini juga yang mana masuk panggu. Surau kampung Melayu akan mengagihkan daging-daging korban. Pengagihan daging korban selepas asar di Surau Kampung Melayu. So ni kira kawasan tempat untuk penyembelihan lah. So untuk raya kedua baru Datuk Salim punya. Dan kita akan saksikan pada raya kedua lembu, unta, kerbau dan kambing akan dikorbankan, akan diberi kepada orang-orang miskin. Hari raya kedua, satu Malaysia saya jemput datang dan terima daging dan sedikit duit raya, insya-Allah. Saya Salim Abdul Rahman. So di kawasan ni ni Datuk Salim ya, lebih kurang 40-50 ekor lembu lah yang ada. So bagi hampa semua yang mana ke lapangan masa raya pertama hampa boleh main buat untuk Surau Kampung Melayu. Untuk raya kedua Datuk Salim ya. Oleh itu kita perlukan tenaga. Yang penting bawa pisau. Hari kedua pun bawa pisau. Ini dia berlambak dah nak kena clear. Jangan lupa bawa pisau mai. Kalau pisau hilang jangan marah kami ya. Tiap-tiap tu mesti meriah main Kampung Melayu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Mansur bin Haji Taib mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Seluruh anggota Kampung Melayu hadirlah ke tempat korban kerana kita mengadakan korban. Jadi sama-samalah kita kerjasama ya. Semoga kepada mereka-mereka yang hadir untuk program korban pada esok hari, Allah terima segala amalan kita, Allah terima segala pengorbanan kita walaupun kita datang sekadar untuk buat kerja, tetapi insya-Allah pahala pasti kita akan dapat.